Apa khabar semuanya? Hari ni saya nak balik. Saya lalu jalan Tumpat Geting ke Rantau Panjang. Jalan ni tak payah lalu Kota Baru macam semua. Jalan ni tak ada traffic light dan tak banyak kereta. Okey geng, dekat sini kalau anda nak tahu, belakang rumah ni semua Thailand lah, Narathi Wat. Sini punca air daripada Thailand, Sungai Golok banjir. Jadi GPS pun buatlah jalan sini. Dah 5 tahun 6 tahun saya lalu jalan ni, tak siap-siap geng. Daripada tahun 2019. Tapi dia orang tambah tempat ni bagi jadi tinggi. Sebab kalau tak, air daripada Sungai Golok mari sini. Habis Kota Baru banjir geng. Okey geng, sini banyak projek projek GPS. Ini semua tempatan banjir lah. Inilah punca Kota Baru banjir, Pasir Mas banjir. Sebab air main daripada Sungai Golok ni. Thailand buka empangan, memang sini tenggelam babe. Tapi projek ni lama tak siap geng. Saya main jalan ni sebab nak pergi Rantau Panjang makan geng. Rantau Panjang, kalau anda main sini, anda suka makan menu Thailand, nasi goreng Thailand sedap geng. Okey, jom kita masuk. Inilah Rantau Panjang geng, ataupun kawasan bebas cukai. Nak masuk Thailand ikut sini boleh, ikut Tumpat boleh geng, suka hati. Tapi kat sini lah saya suka. Tapi dulu meriah lah. Sekarang ni dah macam tak meriah sangat sebab orang dah banyak pergi area Bukit Kaki Hitam. Sini jauh sangat. Sini orang Kelantan masuk lah. Orang Kelantan suka masuk sini lah, Thailand. Tapi sini tengah ada roadblock banyak lah, tak payah masuk lah. Ni hari Kelantan cuti. Biasalah hari Kelantan cuti. Saya tak nak mari hari Sabtu Ahad. Orang kacau. Orang daripada Terengganu mari, kacau. Okey geng, ni Kemalangan ni. Ni Kemalangan kilometer 20 Jeli. Tak tahulah macam mana dia boleh terbabeh belah sana. Tapi bomba main banyak. Syat. Mangkuk ayun ni. Bomba punya lori tengok. Macam mana dia boleh naik sini, dahsyat lori ni. Sini jangan risau geng. Sini jalan dah cantik dah. Lepas tu belah sini, kalau tadi saya lalu sebelum jumpa brother ni, jumpa gajah geng. Ni tempat gajah ni. Bahaya geng, malam naik motor rosak. Selalu yang kena rosak sini motor injection lah. Motor expire lama. Okey, tak ada masalah. Jadi saya nasihat lah, kalau yang konvoi tu naik Waisuku, jangan bagi kena hujan sangat lah. Waisuku tak tahan kena hujan lah. Expire lama tu lagi lasak geng. Wave ke, expire ke, RS ke, memang tak tahan geng. Dia kalau hujan tu kuat, memang enjin tu jadi macam sembuh geng. Jadi expire lah. Saya recommend expire lah. Sebab saya pernah konvoi dulu sini, mudah-mudah naik expire geng. Lepas tu adalah second tahun 2002 saya konvoi Waisuku, sangkut sini, injection dia rosak tiba-tiba. Motor baru setahun setengah dah rosak. Yang saya pakai expire tak ada apa. Okey geng, jumpa lagi.